Assalamualaikum, selamat pagi peminat saya semua. Hari ni hari Khamis, tepat 29 bulan 5 2568. Bersama dengan 41 Zulhijjah. 1440 Hijrah. Kita mai dengar berita nah. Bemah masalah ni nah duk tubik video semua ni. Tubik nak hari video hak bemah buat perkerja hak yang lepas nah. Hak berdaya for Isra di mana tu. Hari ni tu buat video pula nah. Video hari ni hak YouTube ni bemah kata kerja pada tepat 20 bulan 5. Nah 3 hari dah lepas. Video baru tu baik. Bemah royak dalam video saat ni nah. Dia berdaya kereta muat Isra. Kereta muat tahang. Ni kereta muat tahang lalu bemah berdaya dengan carut. Hak ni berlaku di Khan Yunis, di satu tempat nama Al-Fakhari di Khan Yunis. Pom berdaya kereta muat for Isra saat ni nah, ada sakit dah apa serak nah. Sebab berdaya ni kuat juga dengan carut nah. Bodoh tak lama bemah nampak kapal tu turun main baik. Main baik sakit, fok mampu. Klik lagi. Hak tu hak berlaku tepat 26 bulan 5. Tapi bemah baru royak, baru tu buat video hari ni. Lepas tu ada setempat lagi nah. Hak ni bemah kata dia berdaya carut. Berdaya carut Yasin. Berdaya carut Yasin, berdaya kereta gebah Merkawa. Kereta gebah apa Isra lah. Berdaya lepas tu nyala kereta ni, nyala. Ada video tu buat lah. Ada nah. Lepas tu pula berdaya for Isra duduk dalam rumah. For Isra duduk dalam rumah di kawasan Bait Lahir. Kena juga di mana ni pun. Tembok rumah tu nyala lu nah. Nampak. Hak ni ada video tu baik nah. Bemah ke waktu baik nah. Dia tak waktu baik selalu. Kalau berdaya hari ni tak waktu baik selalu. 2-3 hari baru tu baik video. Tu. Habis ni betul nah. Kita pergi di Indonesia. Indonesia 2-3 hari yang lepas ni Faransai. Pak Tanah daripada Faransai pergi ziarah Indonesia. Lepas tu dia jumpa dengan Pak Tanah daripada hak Indonesia tu. Duk kecek dua tu, kecek banyak berita, banyak cerita kena kecek nah. Tapi hak penting Pak Tanah daripada hak Indonesia kecek nah. Dia duk sekali dengan Pak Tanah daripada hak Faransai sana. Dia sampai kata Indonesia ni nak akui, nak yang rap Isra boleh. Lepas tu nak hubungi kantut, hubungi dengan duta, dengan Isra. Tapi Isra kena yang rap kena akui juga Gaza. Tu baru Indonesia nak akui Isra. Mudah kata kalau Isra ni yang rap Gaza ni ada negeri, Indonesia ni nak yang rap juga kata Isra pun ada negeri juga. Nak hai faham apa nak hubungi dengan Isra. Hak ni berkata hak Pak Tanah daripada hak Indonesia. Tu nah. Dia jumpa dengan Pak Tanah daripada hak Faransai di Indonesia lah. Lepas tu duk serak dua tu nah. Lepas tu baik kata ni nah. Kita pergi tengok di dalam Gaza. Dalam Gaza seorang nak kau, orang buat berita dalam Gaza, dia nama Osama. Nah, keluarga dia nebang. Rumah dia, keluarga dia tembok. Hak ni berlaku semalam semorai. 8 orang keluarga dia tu mati syahid lebih. Tinggal dia seorang. Dia mau tolong dia boleh nah. Nak kau dalam Gaza nama Osama nah seorang. Keluarga mati habis nah, syahid habis. 8 orang. Habis dia tu. Apa kita tengok kat susah nak hak Gaza tu baik pelakat. Hak semorai nah, hak hari Rabu semorai ni orang Gaza mati syahid 28 orang. Nah 28 orang nah mati syahid. Lepas tu sakit pula 179 orang.
masa sehari nah 24 jam hari Rabu semarai. Tu. Habis ni tu. Kita pergi tengok luar daripada Gaza. Di Sahara ni dia ada orang seorang nah, orang kaya dalam Sahara. Dia nama Mas. Nama Mas. Dia nama kenal nah. Banyak orang kenal Mas ni. Dia ada tak pedal nama dia sekolah lagi nah. Tapi saya panggil Mas. Orang Sahara, orang kaya sekali nah. Boleh jadi dalam dunia ni dia andap satu tak dua tu lah. Kita pun nak mapuh nah. Dia duk fun dia. Angin-angin dia tu dia nak pergi buat rumah dia tu. Di Dau Angkan. Di bulan Dau Angkan. Dia nak pergi buat ni ikom di tu. Nak mai orang hidup di tu. Dia ni kaya sungguh. Lepas tu dia buat caruat. Sutai caruat untuk nak pergi peksak Dau Angkan. Pergi peksak bite Dau Angkan. Banyak kali dah dia hantar caruat ni pergi. Bo nak setengah tembok. Bo nak setengah tembok. Hak ni kali yang berapa saya tak cerak nah. Tapi dia hantar pula nah. Dia buat sudah pula duit yang banyak. Dia hantar naik pula untuk nak pergi peksak bite Dau Angkan kat ni. Hak ni dia lepas. Dia lepas naik ni naik hari Selasa. Hari Selasa yang lepas 2 hari dah. Dia lepas naik bos apa tengah tu tembok tembok pula. Tu. Tembok di Mahasemut India. Tembok laut, jatuh turun laut. Laut di India ni. Ni angin-angin yang nak wisapa juga tak jaya juga lah. Orang ni dia nak banyak kali dah. Dia nak buat boleh dia tu. Nak pergi bite Dau Angkan. Tak boleh lagi ni. Pasal tak izin dia lagi lah. Boleh pergi kedok dah sungguh tiba. Dau Angkan bukan rendah-rendah, bukan dekat nah. Tu. Berarti nah. Hak ni orang Sahara nah. Dia buat caruat nak pergi bite nah. Habis betul. Kita pergi tengok Pakistan nah, dia beli pula. Dia beli caruat, beli drone hak Cina pula. Baru ni kapal tupai ni hak Cina pula. Dia beli drone hak Cina ni untuk nak nak lawan kalau India buk pula lawan dengan drone pula. Cina hak dia beli ni 30 T pula. Nah, drone ni drone Shanghai dia panggil. Ada berapa juta lah. Drone 30 T pula hak Pakistan beli hak Cina nah. Tu. Lepas tu lagi hak Turki pun dia beli juga. Hak Turki ni tak tu jumlah berapa putih hak Pakistan beli hak Turki. Tapi hak Cina tu 30 putih nah. Drone dia beli. Lek pagi ni sekadar saja berita nah. Apatah hari tamu jumpa pula. Islam jaklah tengok banyak nah. Tu. Lepas tu doa Gaza selamat berjaya benar nah. Pagi ni sekadar ni nah. Assalamualaikum.